Lah heboh puluh di kampung kini dek. Itu laki silen. Lah nak pulang puluh seminggu le. Iyo tu. Iyo. Inyo kan sekali 2 bulan pulangnya dek. Lah tiba di rumah dek poi puluh balik kini lo nak pulang puluh seminggu dek. Bunyi koboi inyo cewek-cewek nya. Itulah. Kalau bentuk orang gila sila dek nampak dek kan. Ye, yo sabono parah. Ditambah lu anak sijun. Anak sijun dan gadis orang dek. Mungkin dek inyo anak gadis orang nak diprofil-profil aja puluh dek sijunnya. Potanglah. Lah pulang pukul 2 boleh malam. Lah nak gaduh pulang pukul 2 boleh malam. Sudah kecil. Memang bagai aja ni anak ada di kampung awak ni. Apa dak kan ngeri awak macam pergaulan anak-anak kini re. Si sijun dia di puluh dengan anak gadis. Dia mana anak gadis orang enggak re. Isu cari laki baik isu ada ngapi. Anak si ini lah kerja kini ya. Iya. Itulah nak tahu ada tadi mana kerja dia tapi yang biasanya kan pengangguran aja ni mana-mana kampung aja ni. Kini lah kerja lah bagaji tapi baju nak tukar-tukar dia. Entah apa lah si ini mang anak yo. Dak jual nak membeli baju dia. Sukalanya beli baju juga jire. Jadi dia beros aja baju re. Yo, enggak baju lusu aja dipakai dia. Dia ni nak ketujuh dia macam gaya ni tinggi dia. Menakan-nakan. Monge. Tapi sakit ini meragak-ragak lah dia. Ni memang mangga-mangga ke orang dia akan-akan nak ada kan lebih dari dia.